Adam here, one hand. Ha! Okay, Assalamualaikum guys. So Adam dah lama dah tak post konten, sebulan dah tak post konten. So memandangkan ada talent-talent baru batch 2 ni, memandangkan SPM dah dekat dah. So kita nak tanya result SPM diorang, sebab sebelum ni ada pernah buat konten macam ni juga. Korang tengok ni, 3A 2B. kau tengok, kau nampak. Okay, so apa-apa pun kita jangan tunggu lagi, kita straight let's go to the office. Let's go. Okay, so sekarang kita ada di penjuru biru dengan beratnya 20 kg sahaja dan ditiup terbang dari kita bawa daripada Kedah, Najla. Di penjuru merah dengan beratnya cakap teruskan. Okay. Kalau berat Azan. Okay, Azan, Najla. Konten ni simple yang ini. Apa tu? Aku nak tahu result SPM korang. Bijak Zan. Sila nak tanya soalan ni. Bijak Dam. apa faedahnya kalau kita bagi tahu ni? Konten aku ikut suka aku lah. Suka buat benda tak ada faedah. Terbalik, mic terbalik. Oh ni tempat jar. Okay, sebelum tu, Ya. kau dekat sekolah dulu ambil aliran apa? Saya ambil aliran elektrik. Kepala otak kau aliran elektrik. Ada kaliran tu Zan? Tak ada lah. Saya ambil sains sukan. Saya suka. Saya pandai lah buat padang. Buat padang bola saya tahu berapa. Tolak tu kan, yang ada cat putih tolak. Cat hitam. Kepala otak kau cat hitam. Saya buat masa tu cat hitam. Oh. Sebab masa tu cat habis, jadi kita terpaksa guna kicap jalin. Tolak manis padang. Tinggal letak nasi je. Ya, tinggal nasi telur mata. Ya. Dalam saya suka ni Azan. Apa ni favourite subjek Oh dalam kos saya tu dalam lah. kos kau tu. Saya minat bahasa Melayu, saya minat bahasa Inggeris dan sejarah. Biasanya 3 ni mesti A ni. Aku tanya mesti A lagi ni. Confirm. Malas je lah. Okay, so bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris. Berapa result SPM Azan? Aduh, saya bukan nak cakap apa lah. Saya nak Adam sendiri teka lah. Muka Azan ni dengan bakal tuduh sekolah hari-hari mesti A. Banyak A ni. Budak cemerlang. Banyak A ni. Orang kata outfit pun outfit MRSM. outfit outing. Saya antara budak MRSM yang tak pernah balik lepas outing. Outing tak balik-balik. Awak budak MSM? Ya, bukan. Saya bukan budak MRSM. Bukan budak MSM lah. Saya SMK je. SMK. Tapi sampai sekarang nampak SMK tu. Ya. Okey lah, bagi aku teka lah. Ni mesti 7A lah, 7A 2B. Hampir. Hampir. Gila. Hampir salah. Hampir salah tu. Hampir salah. Hampir salah. Bagi tahu aku apa benda yang B je dulu. Okey, B tak ada. Detailnya Dam. Jangan detail Dam. Kena detail. Konten ni detail. Semua orang jawab detail dulu. Apa aku tipu je? Aku nipu je. Saya tak ada B. Mana boleh. Saya tak ada B. Saya cuma ada 2E. Dan ni dah bagi tahu tu lah. Saya bagi tahu tu lah. Bagi tahu tu je. Malu lah. Tak apa lah. Tahu dah nampak muka bodoh. Saya ambil 9 subjek. 9 subjek? 6A, 2E dan 1G. Wow, 6A, 2E dan 1G. Apa yang G tu? Apa G? Agama. Bukan. Bukan. Nampak beragama ni. Bukan. Aku agamanya tinggi ni. Apa dia? Saya G Admat. Saya punya 2E tu ialah fizik dan kimia. Bukan saya suka tak ada. Ada. Saya punya course ada subjek elektif dia ialah sains sukan, Admat, fizik dan kimia. Tambahan lah 4 subjek tambahan. Kau berapa A? 6. 6 gila. Mana selain daripada tu semua A lah. Ya. Sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sains tak ada. Saya 5 yang teras tu BM, BI, agama Islam, sejarah, matematik. Matematik okey tapi Admat tak okey. Tak, sebab saya memang targetkan matematik tu A saja sebab
Macam matematik saya boleh terima lagi. Dah masuk AdMat, sin costan segala saya dah malah nak layan. sin costan tu dalam mat biasa pun ada. Ada, tapi dia tak seteruk ni. Dia ada DY lah, apalah. Ada yang saya malas nak layan tu. Saya je ni mudah give up orangnya. Oh betul, betul nampak. Saya benda tu susah saya give up. Betul. Mesti nampak ada give up dengan budak Vera tak suka layan. Benda pun tak tahu, jangan bagi tahu. Jadi kalau budak Vera buat lawak sikit dengan Azan malah layan ni belah ke? Nampak selalu kata dengan aku. Ciao. Ini konten ni kalau bosan saya ciao ni. Okay, so 6A 2B 6A 6A 2E 1G. 2A 1G. Okey, aku tanya je. Sabar dulu. 6A tak apa. Aku just nak bagi tahu lah. Okey. Aku Sabar. tak ingat lah aku. Aku 6A 3B. Lagi pandai lah. Lagi pandai dia lah. Action lah. Okay, so sekarang kita pergi kepada Najla. Okay Najla, sebelum tu Sebelum tu kamu ini mengambil aliran apa di sekolah? Nazla mengambil aliran perniagaan dekat sekolah. Budak-budak dagang. Niaga. Business. Oh, Harun datang berniaga. Dalam aliran perniagaan tu favorite subject? Favorite subject Nazla English. Hello You can guys. speak English so well. I can speak English like water. You can speak English with me. How are you today? I'm good. Okay, so You good? in your substance, Okay. I just want to know how Okay. many A's that you get and how many B's that you got. Okay, how many A's that I got is I only got 1 A. Very stupid. Very stupid yang this one. You cannot say like that. You cannot say like that. It was all her efforts. Yes. Back then kita tak tahu apa usaha. Tadi macam bunyi English. Yes. Kenapa masuk Melayu balik? Sebab macam payah pula. I only got 1 A, but that A subject you. Melayu lah. Macam rap. Macam rap. You. Okay. A Apa yang A tu? tu alhamdulillah agama Islam, pendidikan Islam. Itu yang penting. Kita nak itu. Kan? Jangan judge dulu. Betul. Macam mana pun Adam kena. tak silap saya, dia punya agama Islam F masa tu Bukan. Aku ambil tasawuf tau. Tasawuf aku pun A. Ya. Masya Allah. Tapi at least saya tak ada macam G lah, macam tu lah. Dia macam semua lulus. Okey. Orang ada G ni teruk orang ada sini. Okay, so sekarang berapa A, berapa B, berapa C? 9 subjek kan? Aku tak ingat weh sumpah. 1 A 4 1 A 4 B 2 C 3 C 1 D. Tadi AA tu yang kira AA. Bukan A. Bukan. Tergagap. Itu tergagap Bukan. So Itulah. sebenarnya Najla Azan lah. Aku memang tak Weh, tapi sumpah nama A weh gila weh. Gila Azan. Gila. Kau tak payah masuk AIT. Sebab AIT ni tempat-tempat orang fail lah. Ya aku tak ada fail eh. Apa Saya nak- bersembur-sembur Elio ni? Sorry. Saya nak setuju, tapi itulah saya belum permanent kan. Saya kena jagalah tutur kata saya. Saya team ni tempat-tempat orang bijak. Betul. Tempat-tempat orang yang hebat. Betul. Tempat-tempat orang yang kaya. Amin. Okay, so itu sajalah untuk pada orang. Thank you so much. Kita pergi ke Social. Let's go. Yeah. Okay, so sekarang kita ada Dak Vera dengan Iqmal. Okay, so konten dia simple ya. Okay, Iqmal. Aku nak tanya, Riza SPM Iqmal adalah? Sabar dulu. Okay, Iqmal ambil aliran apa dalam sekolah? Iqmal ambil sastra tulen. Sastra tulen. Kenapa ada ke sastra palsu lah? Sastra tulen, cerita dia gini. Iqmal okay. patutnya kena ambil sains, tapi Iqmal drop, Iqmal ambil sastra sebab Iqmal nak fokus dengan apa yang Iqmal nak saja. Iqmal yakin Iqmal boleh score, Iqmal ambil lah sastra tulen, kita orang panggil. Sastra tulen tu di mana budak-budak akaun dan budak-budak sains yang memang tak nak ambil benda-benda yang menyusahkan tu, jadi kita boleh fokus bila kita ambil sastra. Gitu. So, Kejap. Maksudnya dia cakap aliran lain menyusahkan. betul. Yang ni betul menyusahkan. Okay, so dalam sastra tulen tu subjek elektif dia apa? Tambahan tu. Ada ekonomi asas tak silap. Aku Banyak editor nak cut Okay.
So Ikmal ada ekonomi asas. Sebab dulu Ikmal sekolah kat sekolah menengah agama, ada pendidikan Quran dan Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah. Ada agama punya budak ni. Agama kuat ni. Tinggi agama Tinggi dia. ni. Okay. So dalam banyak-banyak tu subjek favourite. Subjek favourite Ikmal bahasa Melayu. Sastra kan. Sastra tu bahasa Melayu lah. Okay, bahasa Melayu lah. Okay, berapa result SPM Ikmal Noor? Dengan ni saya bangga mengatakan saya tak ada C, D, E ataupun G. 4A, 5B. Apa yang A tu? Bahasa Melayu, Sains, pendidikan syariah Islamiah kot. Dengan pendidikan sunnah. Sunnah. Tu yang tu kot. Ya ke? Tapi itulah yang penting bahasa Melayu Ikmal A+. Dia tak sehebat Zan lah. Matematik A. Zan matematik A lah. Teka SPM aku apa? Teka. Okay, Zan, kau aliran apa? Sains sukan. Sains sukan? Sukan kau A? Sains sukan A. Adakah sains sukan ni? Adalah. Tapi kau ingat buat padang tu ikut rasa-rasa. Kau ingat buat ukuran padang netball ikut rasa-rasa. Saya rasa D dia besar ni je. Semua dia ilmu. Ni tak gaduh ke? Tak lah, saya suka ada. Berapa A Zan kau rasa? Aku rasa 8, 7. Tak. Mana tu? Rasa bodoh lah. Dah tu berapa A? So sekarang ranking dalam sementara Zan nombor 1 dengan 6 A. Okay. So Vera pula. Oi, Okay, kau hang kat sekolah ni ambil aliran apa? aku seni bisnes. Seni. Seni bisnes. Seni bisnes. Ya. Macam mana? Oh, maksudnya graf-graf bisnes. Jadi aku ada kelas bisnes, aku ada kelas seni. Itu subjek tambahan aku. Dalam seni Okay. bisnes tu apa elektif dia? Seni macam mana melukis? Bukan subjek tambahan tu. Seni. Seni bisnes. Dua tu je. Dua je. Oh, 2 subjek je belajar. Dua subjek je tambahan. Tambahan. Dua subjek. So, seni dengan bisnes. Ya. Mana Sul ada 8 subjek lah. 7. Math, bahasa Melayu, Inggeris, Sains. matematik, sains. Oh, 5 subjek terang dengan tambahan 2 subjek. Iya, betul. 7. Okay, dalam 7 subjek tu berapa A, berapa B, berapa C, berapa D, berapa gagal? Cikgu cakap sebab aku waktu ambil result memang lewat sangat. Dia pakai. Ni nama dia lawat-lawat datang lewat. Yes. Okay, jadi dog gift tu orang dah ambil A semua. Tinggalkan aku last tu 1B. 1B last. 1B lah. 1B. 1B. 4C. 1B 4C. 1B 4C. 1D. Lagi 2? 1D. 2D. Tapi okey lah 4C. Cergas, comel. Berapa A? Tak ada A. B. Cinta. 1B. Tak 4 je Zan. Tadi dah 5. Oh, 5 tu. Okey lah. So tahniah lah. Yeah. Bukan ya, dalam ramai-ramai ni yang paling bodoh ni lah yang paling pandai sebenarnya. Bukan yang paling bodoh kenapa tangan dekat sini? Tak. Yang paling nampak bodoh. Yang paling nampak bodoh tapi inilah paling pandai dia. Paling nampak bodoh. Yang paling nampak bodoh kena menyala. Menyala. So okey, ranking pertama adalah Zan, keduanya Ikmal, ketiganya Nazila dan yang terakhir Dak Vera. Kalau dia orang berminat nak jadi mungkin macam Adam ke, macam Azrain ke, belajar penting. Belajar Kena penting. belajar. Ilmu sentiasa di atas. Yes. Okey, pesanan untuk budak-budak SPM. SPM bulan depan. Kau dulu. Plan ni dah start lah. Dah start okey. Dah start. Pesanan. Okey, pesanan untuk yang tengah SPM sekarang, kalau kata nak jadi macam kami juga. Dan ada minat dalam belajar. Yes. More fokus belajar dulu. Sebab algoritma yang akan datang pun insyaAllah masih lagi relevan untuk Koma join. Jadi belajar dulu untuk kita ada lebih backup. Betul. Itu untuk saya. Okey, Ikmal. Kata-kata untuk budak SPM. Untuk adik-adik yang akan menjalani SPM, dengan cakap Abang Kemal nak cakap jawab SPM betul-betul. Memang orang kata SPM tu bukan pengukuran segalanya, tapi itu adalah permulaan segala-galanya. Kalau korang nak tahu apa-apa pun SPM, bila korang dah masuk U kan, U apa benda aku cakap sebenarnya?
Betul. Dia sini lah dik. Kau jawab je lah betul-betul SPM tu. Kalau tak tahu tidur. Jangan gitu nyali. Jangan gitu. Kau jawab je dulu. Okey, belajar betul-betul. Lepas ni kau dah tak jumpa dia cikgu tu. Okey, lepas ni dah masuk you lain pula cerita dia. Inilah pengakhirannya untuk sekolah menengah. Okey. Okey, Najla. Okey, Najla. Kata untuk Kata-kata saya, jangan lupa study hard guys. Jawab betul-betul. Selawat banyak and good luck lah. Okey, Azan. Okey, kata-kata saya, so papan, tarik papan. Papan dah jadi ada bateri. Mantap. Belum, sabar nak bagi kata-kata. Betul. Okey. Kepada anak-anak muda di luar sana yang sedang SPM ataupun yang mana-mana lah yang sedang menuntut ilmu lah ya, general lah. Saya nak nasihatkan, ingat ilmu ni lah yang nak tolong kita dalam kehidupan. Kita daripada kita keluar daripada perut mak kita pun memang ilmu lah. Maksudnya kita nak makan pun ada ilmu. Nak hidup pun kena ada ilmu. Jadi ilmu tu letak tinggi dalam kehidupan. InsyaAllah kalian akan menghargai ilmu. Bila hargai ilmu, mesti kalian akan berusaha mencari ilmu. Dan bila kalian mencari ilmu, alhamdulillah kalian punya hidup InsyaAllah akan lebih terjaga. Sebab kalau makan tak ada ilmu, makan kot telinga. Ya, betul. Ilmu tu jangan pandang remeh, jangan pandang mudah. Nak kaya pun kena ada ilmu, nak berjaya kena ada ilmu. Seorang papan tak ada papan. Ada Nazri.